Amir terjaga dari tidur. Bunyi loceng kecil macam bunyi ritual zaman dulu bergema dari luar rumah dia. Dia pandang jam, 2:37 pagi. Keluar je dari bilik, dia nampak Fikri berdiri kat ruang tamu. Tapi badan dia kaku, mata dia terbuka luas dan tangan dia pegang kain merah yang dibawa balik dari pulau. "Fikri, kau buat apa ni?" Amir panggil perlahan. Fikri tak jawab. Tiba-tiba, Fikri buka mulut. Tapi suara yang keluar bukan suara dia. Pengorbanan belum cukup, darah belum lengkap, satu lagi diperlukan. Amir menjerit dan terus tarik kawan dia ke belakang, hempas ke sofa. "Fikri, kau sedar tak ni?" Mata Fikri perlahan-lahan kembali normal. Nafas dia tercungap-cungap. Dia peluk kepala. "Bro, aku tak tahu apa jadi. Aku dengar suara dalam kepala aku. Macam dia ikut aku balik. Macam ada sesuatu dalam aku." Amir tahu benda ni belum habis.